Jumaat 18 bulan April 6.20 petang. Video yang sebelum ni aku buat hari yang sama lah, pagi tadi, tengah hari tadi. Ni petang aku dah sambungan video yang kedua lah. Yang kat Reban aku ni dipenuhi oleh bakar-bakar Osamo. Kalau tahun lepas, kalau cuba tengok tahun lepas ataupun 2 tahun lepas kan, penuh dengan video ganoi masa tu. Lepas tu aku duduk, apa orang Kedah panggil gila biak ganoi. Tahun ni mula awal tahun ni kan, tahun lepas lah, aku mencuba bakar ni pula lah. Bakar yang aku idam-idamkan sejak dulu lah. Sejak dari aku lepas sekolah lah kot masa tu. Duduk tengok dalam internet lah masa tu aku. Dalam 10 tahun lebih lah kan, dulu beberapa tahun dulu kan. Dalam tahun 2000 berapa yang aku kenal Syamo ni, 2008 ni tu kot, lama lah. Masa tu tak ada lagi siapa bawa masuk kat Malaysia kan. So aku duduk minat nak Syamo dengan Asil ni lah. Kita dah dapat bakar ni, aku stop pula dulu ganoi. Sebab kalau aku nak bela ganoi juga, jadi dah tak muat dah Reban. Sebab saya stop dulu ganoi, saya biar bakar Osamo ni. Aku cuba tengok menjadi juga dengan aku Osamo ni. Banyak juga menjadi. Lepas tu video aku pun hari-hari pun nak buat video yang lain pun macam tak ada sangat kan. Penuh dengan Osamo ada kat Reban aku ni. Jadi buat video Osamo lah. Ni yang aku nak simpan macam aku beritahu sebelum ni. Yang 3 ekor ni, ekor jantan dan 2 betina. Aku buat kebetai pun dah lama lah. Ini kali kedua aku tukar kebetai, aku rasanya kena tukar lagi. Betul tu saja bagi petanda lah, sebagai tanda. Jadi aku nak simpan ni, kalau kena tukar rasanya dah takut dia ketat lah. Ni dah kali kedua ni, kaki dia sedang membesar tu. Aku buat kebetai tu longgang tu, tapi dah dia mula besar batang kaki tu. Dia mula nak ketat lah. Ni saki-baki Asil yang ada kat Reban aku. Asil pun aku jual 1,000 tu 3 ekor. 3 yang tak berapa nak Asil sangat lah. Ni dah menggaram semua ni, aku lepas kat sini dalam aku kurung. Tengok Asil besar tu, paruh dia boleh tahan. Ekor dia tak apa nak buka lah. Ni ekor lagi pun mengeram juga. Ni baru lepas kemarin ke 2 hari tu. Ni bakar TN lah. Keturunan dari apa nama yang bawa masuk ke Malaysia dulu ni, aku terlupa lah. Dia dah tak main dagang sekarang ni. Apa nama aku tak ingat lah. Nak sebut ni aku pun tak ingat lah. Sebab aku pun dah Asil ni aku seluar. Sebab Asil dah tak ada harga sekarang ni. Kalau tuan-tuan beli mahal pun tak boleh nak jual sekarang ni. Asil dia biasa tu, dia ni perkara biasa lah kan.
dalam apa-apa benda mainan pun, kalau main ayam pun bakar-bakar ni bila dah banyak sangat dah jadi harga lah. Cantik ke tak cantik lah sekarang tak jadi harga lah. Jual susah ni. Lekan tu lah. Kau nak main juga hasil ni, jual sekadar boleh dapat balik modal beli dedak apa tu dah. Kalau tuan-tuan nak jual nak harap kena untung dah memang tak boleh lah. Nak marah orang pun tak boleh. Itu hak pembeli, duit tu duit pembeli. Kalau nak jual mahal tak boleh lah. Kalau kita beli bakar mahal-mahal kan, lepas kita bercadang niat nak jual mahal, nak untung berapa puluh ribu, lupakanlah. Tak akan dapat. Termasuklah Syamur sekalipun, walaupun tengah tu naik sekarang ni Syamur kan, nak jual mahal tu lupakanlah. Sebab dia mungkin dalam sebulan dua lepas tu jatuh harga dah. Dia ramai orang bela kan. Kalau nak bela sekadar sonok jual untuk tambah pendapatan sampingan, itu boleh. Aku punya apa ni bapak ni sekok hasil kalau pacak, tapi ekor elok juga. 2 tahun berapa bulan lah. 2 tahun 2 bulan. Dia masuk boleh larban dia aku sebab aku lepas kat luar sebab dia mengeram. Ini adik-adik dia pun mengeram juga. Sebab ni dia mengeram tu ni, aku lepas ni aku tengok macam tak apa nak pulih lagi. Kalau biar lama lagi dia masuk tempat ni. Masuk tempat ni dia lambat lagi nak hilang mengeram tu. Yang ni baru mengeram kemarin. Tapi kemarin dia masih telok lagi. Aku biar sehari esok kalau tak telok juga aku buang. Yang ni kena cepat-cepat halau kat luar. Bagi memori ingatan dia untuk mengeram tu mai balik kan. Rasanya dah agak pulih kan. Yang ni baru kan. Mengeram dah 3 hari ni lepas. Kira seminggu lah kalau ada yang apa yang panggil ketegak lah, orang Kedah ni ketegak. Degil lah, kalau bahasa ni degil lah. Dia susah sikit sampai 2 minggu pun dia gila nak mengeram ni. Tapi kebanyakan yang bakar yang sebelah sekarang ni tak lagi gila sangat kan. Dia dah seminggu tu dah kembali okey lah. Ni pun baru je ni, tak lama lah. Tak ambil seminggu je. Okey dah kot. Tapi aku lepas kat luar ni kurang 2 minggu jadi baru puas hati kan. Kalau contohnya dia seminggu dia dekat-dekat nak lupa dah mengeram, kita masukkan balik kat tempat yang ada kurung tempat mengeram tu, masuk balik, masuk dulu dia sambung pula mengeram, susah pula nak keluar. Dia tengok dia nak macam ni kata apa, dia kelaparan lah. Ni hari tu lah bapak Ganoy tu, Ganoy Pondan ni teban buruk tu. Ganoy pun dah 5 kg lebih ni. Tapi sayang lah tak ada anak, ada sekok ke anak, lepas tu tak ada benih. Aku tak tahu nak buat macam mana sebab aku sekarang pun dah stok Ganoy ni. Tinggal yang ni lah, tinggal pasang ni lah Ganoy kat reban aku. Induk. Yang Ganoy super green ni hitam tu, hitam hijau tu. Dah ada dah. Cuma sebelum Ganoy super green tu pindah reban, dia ada tinggal telok lah aku, walaupun kurang biji 6 biji kot. Telur tu aku dah masuk kita dah ada yang menetas berapa biji tu, kata aku 3 biji kot. Tak ingat lah aku nak check balik, tapi ada lah dia simpan benih jugalah.
Sajalah dah aku jual, dah aku lepaskan apa gana tu. Lepas dia bertelur, aku simpan dah telur tu, try masuk incubator nak tengok jadi macam mana. Sebab anak-anak gana Supergreen tu aku tak pernah simpan lagi, aku tak tahu macam mana keadaan dia. Tapi sayang juga lah, nak tengok jadi macam mana anak dia. Try masuk incubator dia menetah juga kan. Tak nak kata berapa biji, yang aku pasti 3 biji menetah. Yang lain-lain aku tak pasti rasa dia 6-7 biji macam tu kena tu. Kau nak tengok jenis Supergreen yang aku cerita ni, boleh apa tengoklah video-video yang sebelum ni. Kena yang hitam hijau tu, aku panggil dia sebagai Supergreen lah. Gana SG. Dia bapak gana tu kan. Gana pernah tapi tengok kaki dia. Kaki dia dengan badan dia macam tak apa nak sesuai. Tapi sisik dia boleh lah tahan dia, sisik 5 kilo lebih ni. Boleh rujuk video sebelum ni aku buat timbang. Ada video aku timbang lah. Masa tu video aku timbang dekat 5 kilo kat, sebab dia ada turun naik kan. Dan video berat tertinggi dia 5.15 kalau tak silap aku. Tertinggi yang pernah dia capai. Boleh lagi, aku rasa boleh lagi dia naik lebih daripada tu kalau aku bagi makan banyak. Tapi aku tak mau. Kalau makan banyak lagi dia jadi sakit kan. Dia kurang sihat. Dan untuk tinggi dia dekat 5 kilo lah, dekat dia lebih dah. Lebih dia bahayakan kesihatan dah. Okey, aku stop dulu video untuk hari ni. Aku nak pergi makan tu, dengar ayam bunyi-bunyi, semua anak-anak ayam tu bersama tu dia lapang lah.